Guys, aku nak cakap tentang Rohingya. Siapa diorang ni? Well, aku tak boleh nak pergi detail kan. Aku just cakap sekadar surface yang aku tahu. Rohingya ni adalah mereka yang tinggal dekat Myanmar, yang mana kerajaan Myanmar tak iktiraf diorang sebagai warga negara Myanmar atas sebab yang tertentu. Dan bila kerajaan Myanmar tak iktiraf diorang punya kewarganegaraan, diorang tak dapatlah kemudahan-kemudahan sebagai rakyat, tak dapat akses kepada pendidikan, kemudahan-kemudahan yang lain dan sebagainya. Dan sekarang diorang ada dekat Malaysia. Dan aku ada dengar yang kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Myanmar tengah berbincang dan mereka bersetuju untuk ambil semula orang Rohingya balik ke negara Myanmar. Pada pendapat aku lah kan, kalau orang luar negara nak duduk dekat Malaysia, tak kisahlah sebagai pelancong ke, nak bermastautin kat sini ke, nak jadi warga negara sini ke apa, kerajaan perlu bagi kemudahan-kemudahan yang selayaknya kepada mereka yang datang dengan aman ataupun mencari pertolongan ke negara kita. Dari sudut pendidikan, kemudahan-kemudahan yang lain. Dan mereka yang datang perlu bertingkah laku sopan seperti mana warga negara tu sendiri.